Ini benda-benda ni aku dapatkan di pertanian di pertanian dengan harga yang tak begitu mahal, murah-murah je, RM2-3 je. Jadi kita dah boleh tanam untuk boleh kita makan, untuk kegunaan sendiri. Sayur bila dah menjadi, kita boleh guna untuk kita makan sendiri dan menjiwai kos perbelanjaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali di channel aku, di Kami Pro Channel. Jadi apa khabar sahabat-sahabat? Semoga korang semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan untuk video kali ini memang masih lagi berkisar tentang perkongsian pengalaman saja. Maklumlah aku baru berhijrah di kampung. Jadi inilah situasi sekarang ni, berada di kampung. Suasana agak mendung hari ni. Di belakang sana tu nampak bukit-bukit ni nampak mendung Bukitnya tak begitu jelas kerana kawasan hari ni macam nak hujan, mendung. Untuk video kali ni aku ingin berkongsi-kongsi dengan sahabat semua. Jadi untuk kali ni aku ingin menyemai beberapa jenis pokok lah. Yang pertama sekali aku ingin menyemai pokok terung ni, sawi Jepun dalam bentuk biji-biji ni, dan benih kacang bendir. Jadi kita akan tanam hari ni, kita cuba tanam hari ni. Untuk penanaman bendir ni, kacang bendir ni aku akan tanam di dalam bekas tong cat yang lama, yang terbiar macam tu. Baik kita guna demi untuk manfaat yang kita guna balik dan memanfaatkan barang yang ada. Jadi ini adalah benih, kita akan rendamkan. Kita ambil dulu tongnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil 10 biji. Kita tanam bendirnya 10 biji. 10 biji. Dan satu bekas kita isi 2 biji dan 2 biji. Ini benda-benda ni aku dapatkan di pertanian di pertanian dengan harga yang tak begitu mahal, murah-murah je, RM2-3 je. Jadi kita dah boleh tanam untuk boleh kita makan, untuk kegunaan sendiri. Sayur bila dah menjadi, kita boleh guna untuk kita makan sendiri dan menjiwai kos perbelanjaan. Jadi untuk seterusnya kerja-kerja menyiapkan tempat untuk penyemaian benih-benih ini, benih-benih sawi Jepun, tempat kacang bendir ni dan juga terung, dan kita akan buat tempat semai benih-benih ini. Untuk seterusnya, jom kita mulakan kerja-kerja menyediakan bahan-bahan untuk penyemaian. Jom. Okey sahabat, sekarang ni kita kerja-kerja yang kita nak buat adalah mengisi tanah ke dalam pasu plastik ni. Ada beberapa pasu kita nak buat dalam 5 bekas untuk buat semaian. Jadi ini sekarang ni kita isi tanah. Tanah ni adalah tanah yang tidak dicampur dengan baja, kosong je. Jadi kerana takut kalau kita semai ada kandungan baja, jadi menyebabkan benih kita akan mati dan panas. Jadi kita tak kosong dulu. Jadi apabila dia dah besar, pokok dah daunan 2-3 inci, baru kita akan taburkan baja. Jadi kita teruskan kerja-kerja mengisi tanah dalam bekas.
sahabat-sahabat, benih kita dah lebih kurang sekitar 4 jam, lebih kurang lah. Jadi sekarang kita akan semai dulu. Nak tanam terus direct ke pasu ke tapak tanaman pun boleh. Jadi saya ambil jalan untuk semai dulu. Semai dulu, senang. Kita nak asingkan, nak bawa pokok-pokok. Jadi kita 10 biji sahabat, 10 biji. Jadi kita susun benda ni sebaris dalam pasu ni, sebaris. Okey, ni benih dia. Okey. Kita susun ni cara aku. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tutup. Bismillah, mudah-mudahan tumbuh. Okey, dan seterusnya kita akan semai juga benih pokok terung dan sawi Jepun. Jadi kita terus semai di sini. Ini paket dia. Ini pokok terung. Terung. Kita buatkan alur di sini. Buat alur jangan terlalu dalam. Ini sekadar perkongsian saja. Buat sahabat. Buat lubang sikit, buat alur sikit je, jangan terlalu dalam. Kita ambil biji benih terung. Biji ni sikit saja sahabat. Sikit je. Sikit je. Tu dia. Jadi susah nak agak juga, kita taburkan je. 1 2 3, taburkan sikit. Ini senang kita nak buat pengasingan, nak buat tanam ke tapak, senang. Kita asingkan je. Okay, dah siap. Kita kambus. Lebih kurang je. Lepas tu ni benih sawi. Inilah pokok sawi Jepun. Mengikut maklumat yang aku dapat, ini pertama kali aku tanam sawi Jepun ni. Mengikut maklumat, dia boleh hidup dalam tak sampai 2 bulan lah. Dah boleh makan, dah boleh petik hasil. Jadi kita buatkan alur juga. Buatkan longkang sini sikit. Buatkan longkang. Okey, dan kita boleh tabur sikit. Tabung. Kita kambus. Kita bukan nak banyak sangat untuk makan-makan, dapat 5-6 pokok cukup. Tapi ni benda ni banyak. Kalau jadi ni memang banyak. Memang banyak pokok ni. Tabung. Okey, kambus. Okey, siap. Jadi kita pakai setakat ni, kita pakai 1 2 3 4 pasu untuk semaian. Jadi yang lain kita standby untuk yang lain. Selepas kita tanam benih, kita siram air jangan terlalu banyak. Kasih basah saja. Okey. Sawi Jepun. Okey, mudah-mudahan tumbuh dengan sihat. Okey sahabat, itulah dia kerja-kerja untuk hari ini. Penyemaian biji benih iaitu kacang bende, terung dan sawi Jepun. Jadi itulah aktiviti hari ini. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dan berakhir di sini. Dan semoga ianya bermanfaat buat sahabat-sahabat di luar sana. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk video ini. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.